Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Ed Colby. Nama saya Ed Colby. Pada video kali ini saya akan mengulas dan memberi pendapat tentang kritikan juga komen-komen yang telah diberikan oleh warga maya untuk drama berjudul Bida'ah terbitan pengarah juga seorang pelakon Elma Fatimah. Sebelum itu jangan lupa untuk like, subscribe channel Ed Colby. Terima kasih. Sedikit tentang drama ini. Drama Bida'ah terdiri daripada 15 episod, disiarkan menerusi platform penstreaman atas talian bermula pada Mac 2025 yang lepas. Arahan pengarah Pali Yahya, skrip ditulis oleh penerbit Elma Fatimah, dibintangi pelakon ternama seperti Faizal Hussein, Rina Diana, Fatah Amin, Vanida Imran dan ramai lagi. Drama ini mendapat perhatian meluas sehingga menembusi tontonan ke negara jiran Indonesia terutamanya. Secara ringkas, filem ini berkisah tentang ajaran sesat, yakni penunggang agama diinspirasikan menerusi kisah benar menurut Elma Fatimah. Jadi saya melihat di sosial media khususnya pelbagai reaksi warga maya tentang drama ini. Ada yang dari sudut positif, ada yang juga negatif. Namun secara amnya boleh saya katakan drama ini mendapat penerimaan yang baik oleh penonton kerana ia bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan, iaitu membongkar sisi gelap orang yang menunggang ataupun mempergunakan agama untuk kepentingan peribadi. Baiklah, yang pertama ada yang mengkritik drama ini seolah-olah memberikan gambaran yang buruk tentang Islam, khususnya untuk orang alim, untuk orang yang berpakaian berjubah, berserban dan sebagainya. Pada saya, memang ia memaparkan imej yang buruk yang ditunjuk oleh manusia. Namun itu adalah manusia yang menunggang agama untuk kepuasan nafsu semata-mata. Kemudian dikritik seperti yang kritik tadi, pemakaian pada pelakon tu. Pada dasarnya ini adalah pentas layar, jadi pakaian mereka gunakan itu merupakan kostum. Jadi tak pelik sebenarnya. Takkanlah pengarah tu minta mereka menggunakan kostum Ultraman ataupun yang sebalik. Walhal ini adalah berkisah tentang lelaki yang berpakaian berjubah, berserban dan sebagainya, tapi berpura-pura. Yang kemudian yang kedua, beberapa bapa ataupun adegan yang dikatakan tidak sesuai, beberapa adegan pada pandangan saya dia taklah keterlaluan, mungkin agak sensitif, tapi kita kena tahu dalam konteks perfilman ataupun lakon layar ni sesuai seperti mana kehendak pengarah dia, pun masih dikatakan tidaklah keterlaluan ataupun mereka diminta untuk buat betul-betul adegan seperti di atas ranjang. Sebab seperti yang saya nyatakan tadi, pengarah lakon layar tu mereka tahu apa kehendak mereka. Sasaran penonton adalah orang dewasa dan bukannya remaja ataupun kanak-kanak ataupun mereka di bawah umur. Jadi pada ketika ini, apabila kita menonton, ketika inilah budi bicara, pemikiran kita digunakan. Dan pada saya dia taklah keterlaluan. Mungkin boleh ditambah baik dari segi sudut cara rakaman, mungkin sekadar jeling-jelingan ke, ataupun kalau kita nak bandingkan pun masih lagi okey dibandingkan dengan filem barat kan. Jadi yang seterusnya, saya lihat masalah utama sebenarnya pada pihak yang mengkritik ini, mereka sebenarnya tak menonton. Bahkan mereka sendiri mengakui mereka tidak menonton. Mereka hanya melihat melalui babak-babak tertentu, kemudian mereka dengar, selepas tu mereka berikan ulasan apabila ditanya, yang akhirnya mereka memberikan suatu pengertian berbeza dengan mesej yang ingin disampaikan. Bahkan pihak produksi Elma Fatimah sendiri dikatakan seperti menunggang agama. Dia mempergunakan agama untuk drama yang dia buat ni. Pada saya, pengarah Elma Fatimah ni, mereka dan yang lainnya, kru produksi, mereka bukanlah
baru dalam bidang ni. Jadi sebenarnya beliau arif dan sedarkan kesan juga risiko karya yang mereka buat. Mereka buat kajian, mereka tahu dan pengalaman luas. Jadi pada saya, takkanlah mereka nak memberikan gambaran buruk pada agama kan. Sebab pengarah ni mereka bijak. Sebab itu dalam drama ini ada dua watak yang dimainkan oleh Fatah Amin dan Rina Diana ni. Watak ini sebagai kaedah ni pada pandangan saya, timbal membunuh ya, ataupun sesuai dikatakan sebagai mereka ni, dua karakter ni membetulkan kejahatan watak antagonis yang dimainkan oleh pelakon utama dia, iaitu Faizal Hussein. Jadi di mana boleh kita katakan drama ini menghina agama, sedangkan mesej tu dah ada dekat situ. Cuma pada masa tu bila kita menonton tu, kita guna akal kita untuk terfaham ataupun tidak. Itu saja lagi. Dan yang terakhir, sebagai rumusan yang saya melihat drama ini pada keseluruhannya, memang dia mencapai maksudnya sasaran dia, atau mesej besar atau surat tersirat yang mereka sampaikan itu pembongkaran sisi gelap yang mungkin kita sedar atau tidak, pihak yang menggunakan agama untuk tujuan yang tidak baik. Jadi kalau sebagai penambah baikan untuk dari segi teknikal filem ni, saya lihat drama ini sebenarnya baik dengan penggunaan cahaya yang seperti malam gelap, dan secara tak sedar dia sebenarnya memberikan satu kesan, efeknya kepada kita yang menonton. Dan kalau dari segi rating peribadi, saya berikan daripada 10 8.5. Dan kalau drama ini difilmkan, mungkin rating saya akan beri 9. Jadi sekadar itu sajalah pandangan atau ulasan saya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, juga boleh komen pandangan anda. Terima kasih. Assalamualaikum.